Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Ya. Isu 3R dan penghinaan terhadap Islam, ya. Titah Sultan Selangor, Al-Sultan Abdullah, tepat pada masanya. So itu topik saya hari ini. So jika audio jelas seperti biasa, tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Dan bagi mereka yang menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas. Kalau di YouTube, tekan butang member atau join. Sultan Pahang telah bertitah, ya. Kalau anda pergi ke Facebook Kesultanan Pahang, ada titah dia berhubung dengan 3R dan juga penghinaan Islam. Dan Al-Sultan Abdullah mahu perkara ini dilihat secara serius. Dan babak 3R ini, tegurannya adalah kepada semua termasuk pemimpin dan tidak berpihak kepada kerajaan ke pembangkang ke secara am. Nah, ini sejajar dengan apa yang saya perjuangkan selama ini. Saya dah beritahu kan, saya lihat pemimpin-pemimpin bertikam lidah isu 3R. Tapi tidak ada sesiapa beri penyelesaian. Ya. Kadang-kadang melampaui batas. Dua-dua. Kalau saya nak tegur DAP, saya nak tegur PAS, dua-dua. Ya. Tetapi DAP sekarang dah berkurang. Dan ada yang dari PAS tersasar. Saya beri dua contoh tersasar. Contoh pertama adalah ketika isu bendera mula-mula tular. Tak ada usul periksa. Terus ada bendera China, oh ini adalah ya, dungdang, ya. Tak ada cara yang okey, kita nak tanya mengapa ada bendera kat situ atau buat sidang media cara betul. Tak ada. Terus nak serang, walaupun akhirnya telah terbukti di tempat itu ada juga warga Thailand yang pegang bendera Thailand, tetapi PAS dan saya yang membawa kepada perhatian PAS. Ada bendera Thailand di sana, ada bendera negara lain di sana. Mereka buat tak dengar, walaupun polis keluar kenyataan dan sahkan apa yang saya beritahu, tetapi terus bendera China. Kemudian di media sosial, aktivis dan sebagainya sampai kaitkan secara tidak langsung lah dengan China, dengan DAP, penyerangan, penghinaan, ya. Very racist. So itu pertama. Saya beri dua contoh, ya. Sebenarnya yang itu tak ada kaitan dengan penganjur. Ada sekumpulan warga China yang mengibar bendera negara mereka kecil, dan ada sekumpulan warga Thailand mengibar bendera mereka. Benda ni dari saya kecil, bila saya nampak orang asing, saya dah lihat dah. Contoh yang kedua adalah Hanayuh. Malah dalam contoh yang kedua, ada 2 kali Hanayuh telah difitnah. Kemudian saya akan cerita DAP lah, so awak tunggulah. Saya bukan nak serang satu belah. Ya, saya bukan serang pun, saya cuma nak sedarkan anda. So saya beri contoh lagi, kemudian saya sampai kepada DAP. So Hanayuh ni 2 kali PAS sudah tersasar, dan bila saya tegur, mereka tidak mahu dengar, fokusnya nak serang. Iaitu mereka membuat isu duta Tuhan. Memberi gambaran, dalam menyebarkan agama Kristian, dia anggap dia di duta Tuhan, ya, seolah-olah ni sesat. Saya tegur. Saya kata kau orang tak faham maksud duta Tuhan, kerana ini terkandung di dalam Bible mereka, kitab mereka. Ini bersangkut terus dengan agama mereka, Kristian. Dalam Bible is called Ambassador of God or Jesus. Bermaksud mereka ditugaskan, sama juga banyak agama, ya, ditugaskan untuk membawa mesej agama mereka. Yang bukan satu kesalahan, asalkan jangan dilakukan terhadap orang Islam. Oh, ambassador, dia anggap diri dia duta Tuhan. Saya dah kata korang dah sesat. Sebab itu berani ambil tindakan
Dan percayalah, tindakan ni you akan berjaya. Dia ambil tindakan mahkamah terhadap mereka yang terlibat. Kemudian Laskar masuk, Regi ni dah kena dedak. Punya bodoh. Ya, punya bodoh. So itu tahap perjuangan. Saya kata jangan buat harakah banyak artikel berkenaan benda tu. Buat lagi. Ini menyesatkan, bagi saya menyesatkan pengikut. Kemudian Pesuruhjaya PAS di Perak, lagi seorang. 2 kali termasuk nampak you dikaitkan. So macam-macam lah. Ya. DAP pula dulu-dulu ada kenyataan beracun, kenyataan toksik, tak diambil tindakan. Ini pun yang fitnah you tak diambil tindakan oleh kerajaan, you sendiri ambil tindakan. Ya. Kemudian mereka kata macam ni, macam tu, dua-dua. Tak ada orang hendak bawa kepada perbincangan untuk selesaikan masalah. Kerjanya serang. Saya dah beritahu kat PAS. Sejarah tak boleh ditutup, dipadamkan. PAS adalah parti kedua dalam sejarah tanah air yang telah berpeluk dengan DAP. Pertama ialah Semangat 46 oleh Tengku Razali Hamzah. Kedua ialah PAS. Tak boleh padam. Malah kalau kamu dengar retorik PAS masa sokong DAP dulu, ada fatwa lebih kurang lah, macam ada, ya, kalau tak sokong DAP macam mana, kalau kepentingan politik. Saya dah kata, serang menyerang ni, melampau ni, bukan menjadikan anda pembangkang yang baik. Kerana zaman sekarang, orang ada akal. Especially golongan muda. Mereka dah muak. Mereka dah tahu pendirian PAS. Okey, DAP ni kadang-kadang dia celupa ke apa, okey. Awak pertahankan agama, okey. Tetapi what else? Dalam pilihan raya, kamu nak kat saya pilih awak sebagai kerajaan. What else are you going to do? Apa yang awak akan buat dari sudut dasar, dari sudut perubahan? Bagaimana nak selesaikan masalah ni yang tiada kesudahannya? Kata nak ummah bangkit, kata nak ummah bersatu. Ummah dah bersatu di belakang anda. Tetapi mengapa awak tak boleh masuk kerajaan untuk wujudkan kesatuan sebenar, menyebabkan ada blok Melayu yang terbesar dalam sejarah? Ya, sebab pemimpin bertelagah. Bukannya ummah, bukannya Melayu. Pemimpin ada masalah. Dan ramainya pemimpin-pemimpin dinosaur yang lama-lama. Semua. Kali ini saya tak mau berpihak lah. Semualah. Daripada kerajaan Zahid lah, Anwar lah, Mat Sabu lah, apalah, dan PAS lah, Hadi Awang lah, apalah, Tun Mahathir lah, apa, semua bertelagah. So, kalau kita baca komen di media di mana-mana yang bawa artikel berkenaan dengan titah Sultan, awak akan lihat banyak komen juga dari Melayu. Dia kata, ini masalah pemimpin, bukan masalah rakyat. Rakyat di luar sana semua aman. Mana-mana awak pergi, kita aman. Tak ada sebenarnya ketegangan. Malah dah makin aman. Yang ada ketegangan dalam media sosial di kalangan aktivis-aktivis tertentu yang sama ada berpaut, khususnya yang berpaut kepada pembangkang. Di situ ada ketegangan. Kemudian ada pertelingkahan antara pemimpin yang tidak mahu bersatu. Tidak mahu cari penyelesaian. Itu masalahnya. Jadi kalau kamu baca titah Sultan Pahang, ianya tepat menunjukkan bahawa Al-Sultan Abdullah faham benar masalah sebenar dan Al-Sultan Abdullah tidak menujukan kepada sesiapa secara khusus, secara am. Kita dah berapa tahun merdeka. Tapi kesemua pihak yang saya lihat selepas PRU 15 masih bertumpu nak bergaduh demi kepentingan politik. Dan juga Islam adalah agama persekutuan. Jadi penghinaan terhadap Islam sekarang dah makin menjadi. Dan saya bukan kata kerajaan tak ambil tindakan, dia ambil. Saya tak setuju bila ada pembangkang kata dia
mengambil tindakan kat sini, tak mengambil tindakan sana, it's all nonsense. Ada, memang berat sebelah tu saya nampak ada wujud. Tetapi ada juga contoh, dia orang kata kalau menghina Islam tak ada tindakan, actually dia petik muat je. Okay? Mereka juga masukkan contoh-contoh yang memihak kepada mereka. Tapi banyak tersasar seperti isu Hanayo dan sebagainya. Tapi makin menjadi, penghinaan terhadap Islam makin menjadi. Dan ini perlu diperhatikan serius, khususnya oleh parti yang berteraskan Melayu dan Islam, iaitu UMNO. Dan bukan saya kata UMNO tak perjuangkan, UMNO perjuangkan, especially pemuda UMNO. Tapi perlu diperhatikan dengan lebih serius. Nampaknya Al-Sultan Abdullah tahu apa yang rakyat rasakan. Mungkin barangkali sebab daripada zaman menjadi agung lagi, Tuanku sentiasa keluar dan beramah mesra dengan rakyat. Jadi dari situ mungkin dia dapat feedback. I'm not sure, saya tak tahu. Tetapi nampaknya tepat. Dan 3R ini di bawah zaman 3R makin menjadi. Saya bukan tujukan kepada sesiapa secara am. Makin menjadi isu agama dan bangsa. Sebabnya, bila kekangan diwujudkan, ianya akan makin menjadi-jadi. Is counterproductive. Sebab semua parti atau hampir semua parti dalam negara bertunjangkan kepada asas penubuhannya adalah atas dasar agama dan bangsa. So, itu menjadi modal parti-parti. Dan bila ada kekangan begini, maka setiap peluang kecil akan diperbesarkan. Itu yang menjadikannya seolah-olah tegang. Tapi ketegangan ni antara pemimpin, antara parti dan antara aktivis. Di luar, ianya cukup aman dan orang buat tak kisah, malah orang dah letih, dah muak. So, macam menonton wayang lah. Ya. So, benda ni kita akan lihat pada PRU 16 how it plays out. Ya, saya tak nak speculate. Tapi orang dah mula, even Malay yang golongan muda, dah fed up. Saya nak lihat air kuning lah. Berapa ramai Ken Perikatan maintain sokongan Melayu dia yang ada. Dia akan kalah teruk. UMNO akan menang jauh lebih besar sebab sokongan Cina. Tapi boleh tak Perikatan maintain undi dia yang sedia ada? Saya nak lihat. Okey, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.